trivia. So kita tengok siapa boleh jawab paling cepat. Kalau tak best korang buat lah, tapi korang mute kan. Okay. Okay, first, apakah ikan terpantas di dalam laut? Tuna. Terpantas dalam laut. Terpantas dalam laut. Dia nak perlu nama spesies ke? Tak, nama common name pun boleh. Baru aku tahu. Barakuda. Bukan. Terpantas Terpantas. Ikan yang ada bahagian ke atas tu. Merlin. Yang marlin tak ada. Merlin tak ada. Ada sama. Swordfish. Ah. Swordfish bukan. Flying fish. Dia hampir sama tapi bukan swordfish. Tukar. Dia huruf Pas. okey, pas. Huruf apa? Sailfish. Selfish. Ikan layar. Alah. Okay. Okey, haiwan marin manakah mempunyai 3 jantung? 3 jantung. Mu tahu memang. 3 jantung. Octopus. Octopus, betul. Wah, aku tahu, aku tak tahu pun. Okey, 1-0. Apakah lautan terbesar di dunia? Pacific. Betul. We. Okay. 1 sama. Apakah titik paling dalam di dalam lautan? Mariana Trench. Okey, awesome. Awesome. Okey, 2-1. Mamalia marin manakah menggunakan echolocation? Dolphin. Dolphin. Oh, Whale. pasal tak? Betul dolphin tapi Dato' Sufiq dulu. Dolphin, whale. Dato' Sufiq dulu. Sebab tu tak Dua jawab. sama. Dia jawab dulu. Haiwan laut manakah tiada otak? Haiwan laut tiada otak. Plankton. Bukan. Zooplankton. Bukan. Haiwan laut tiada Senangkan otak. sikit. Kalau guna Senangkan sikit daripada zooplankton tu. Invertebrate Bukan, dia benda yang semua orang tahulah. Tak, kalau zooplankton tu, Plankton. Tak ada zooplankton. zooplankton tu betul. Tapi tu Jellyfish. Yes. Saya cakap. Saya cakap apa? Main plankton. Plankton Jellyfish. Oh, maksud saya jellyfish. No. Jellyfish. Saya memang nampak jellyfish dalam kepala ni. Okey, 3-2. Haiwan laut manakah boleh tumbuh semula lengan? Lengan. Arm dia. Starfish. Starfish, betul. Tapak Sulaiman. Dia macam nampak dulu tapi nak cakap dulu. Okey. 3 sama. Apakah makanan utama penyu laut? Penyu jellyfish. Seagrass. Seagrass. Penyu laut. Seagrass. Rumput laut. Seagrass. Bukan jellyfish. Bukan. Itu dugong. Okey. 4 sama 4-3. 4-3. Kita tadi apa? 3 sama. Tadi 3 sama. Yes, sempat. Okey, 4-3. Oh, tak apa. 4-3. Ikan apakah mempunyai kepala berbentuk tukul? Flower horn. Salah. Tukul. Hammer shark. Yes, betul. Dr. Raisa dulu. Hammer Cakap head. dulu. 5-3. Dr. Aku nak Raisa bagi nama menang. penuh. Salah dia. Aku dah. Lupa dia.